Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam anak Malaysia yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif, yang lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya dikasihi. Kalau roboh Kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa saya serahkan. Pantun barisan ini mengajar kita bahawa mempertahankan sebuah negara memerlukan pengorbanan. Namun pada hari ini, cabaran mempertahankan negara bukan lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, kita sedang berdepan dengan perang pemikiran, perang berita palsu, perang kata-kata kebencian, perang buli cyber. Ironinya, semakin canggih teknologi di tangan, semakin pantas jari menaik, semakin perlahan hati menilai. Lalu saya bertanya, apakah benteng yang masih mampu menyatukan jutaan rakyat Malaysia berbeza bangsa, agama dan budaya? Jawapannya, satu, rukun negara. Bukan sekadar lafaz setiap kali perhimpunan, bukan sekadar tulisan yang terpampang di dinding sekolah, tetapi sebuah janji, sebuah pegangan dan sebuah kompas yang memimpin rakyat Malaysia menuju perpaduan. Hadirin yang saya hormati, bayangkan Malaysia sebagai sebuah rumah yang indah. Rumah itu tidak akan kukuh tanpa tapak. Rumah itu tidak akan teguh tanpa tiang. Rumah itu takkan sempurna tanpa bumbung. Begitulah rukun negara. Paradigma pertama, kepercayaan pada Tuhan. Tapak perpaduan negara. Tapak rumah kerana sendi, runtuh sendi kerana rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, budi runtuhlah bangsa. Prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan pada Tuhan. Walaupun rakyat Malaysia berbeza agama dan kepercayaan, semua agama mengajar nilai yang sama: berbuat baik, bercakap benar, saling menghormati dan membantu sesama insan. Dalam dunia digital hari ini, nilai inilah yang menjadi benteng daripada fitnah, buli cyber dan ucapan kebencian. Apabila hati dipenuhi kasih sayang, tangan tidak akan menyakiti. Apabila hati dipenuhi kasih sayang, tangan tidak akan menyakiti. Apabila hati dipenuhi kejujuran, lidah tidak akan memfitnah. Apabila hati dipenuhi keimanan, masyarakat akan hidup dalam keamanan. Jelaskan bahawa kepercayaan kepada Tuhan adalah tapak yang mengukuhkan rumah perpaduan Malaysia. Paradigma kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Tiang kemakmuran bangsa. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati. Setia kepada raja dan watan, negara aman, rakyat dihormati. Hadirin sekalian, rumah yang kukuh memerlukan tiang yang tegap. Begitu jugalah negara. Tiang ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan bukan sekadar diberi tegak ketika lagu negara raku berkomandang. Kesetiaan juga bermaksud mematuhi undang-undang, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah, pelajar bersungguh-sungguh, menghargai jalur gemilang. Malaysia kini melangkah maju dalam bidang teknologi digital, inovasi dan kecerdasan buatan. Namun, kemajuan itu tidak akan bermakna jika rakyat hilang semangat ciptakan
mempertahankan negara. Ingatlah, anak-anak hari ini ialah jurutera, doktor, guru, saintis dan pemimpin negara pada masa hadapan. Jika hari ini kita setia dalam negara, suatu hari nanti negara pula akan berbangga dengan kita. Paradigma ketiga, kesopanan dan kesusilaan, bumbung kehormatan negara. Hadirin yang saya muliakan, rumah tanpa berbumbung tidak mampu melindungi penghuninya. Begitu juga negara tanpa adab. Prinsip kesopanan dan kesusilaan mengajar kita bahawa budi bahasa ialah lambang kemuliaan bangsa. Hari ini ramai yang bijak menggunakan telefon pintar, namun belum tentu bijak menjaga tutur kata. Satu komen yang baik mampu mengatukan persahabatan, tetapi satu komen yang kasar mampu memutuskan persaudaraan. Tepatan Melayu mengingatkan kita, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh itu, marilah kita menjadi generasi menggunakan media sosial dengan penuh berhemah, bercakap dengan sopan, menghormati perbezaan, mengangkat nilai budi berbangsa. Kerana apabila adab dijunjung, perpaduan akan disanjung. Sidang Dewan yang saya muliakan, kini jelaslah bahawa rukun negara bukan sekadar 5 prinsip untuk dihafal. Kepercayaan pada Tuhan menjadi tapaknya, kesetiaan pada raja dan negara menjadi tiangnya, kesopanan dan kesusilaan menjadi bumbungnya. Apabila tapak kukuh, tiangnya teguh, bumbungnya utuh, maka berdirilah sebuah rumah indah bernama Malaysia. Rumah yang melindungi Melayu, rumah yang menaungi Cina, rumah yang menyungi India, rumah yang meraihkan Sabah dan Sarawak, rumah yang menyatukan kita semua sebagai anak Malaysia. Marilah kita buktikan bahawa rukun negara bukan sekadar di bibir, tetapi hidup dalam fikiran, subur dalam hati, terpancar dalam tindakan. Kerana perpaduan bukan warisan yang boleh dipinjam, tetapi amanah yang wajib kita bertahankan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.